Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, test suara dulu. Seperti biasa tuan-tuan, test suara dahulu. Check 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, suara hadir suara hadir. Suara dengar ke? Okey, kita dengar suara terlebih dahulu. Okey ke tak okey ke? Okey, suara okey. Suara okey. Suara okey. Alright. Okey, terima kasih daripada mana tuan-tuan? Waalaikumsalam. Terima kasih dari bangsa macam-macam. Okey. Aku semakin benci dengan PMX ni. Memang jenis penipu. Jangan benci. Seven ni memang on ni. Kita jangan benci orang. Kita tak suka kalau dia buat benda yang silap, kita tegur atas silap dia. Kan? Tapi kita jangan benci orangnya. Sebab kau tak tahu satu hari nanti mungkin kau akan baik dengan dia, kau nak jilat dia pula. Kan, saya jumpa orang yang terlalu jilat, lepas tu dia benci, terlalu benci. Jangan, tak boleh. Kita jangan macam tu kan. Kita jangan macam itu. Alright. So yang penting sekali lagi adalah kita kena sentiasa di atas prinsip itu. Kita kena sentiasa di atas prinsip itu. Okay. Alright, itu yang paling penting. Okay, tuan-tuan, terima kasih. Satu first time Asri Osman kata first time tengok live. Biasa aku tengok ulangan je. Thank you. Terbaik, apa khabar? Jeffrey Ku kata baik. Terima kasih. Okay. Untuk makluman tuan-tuan, Kopi LTL sudah buka. Ada di TikTok, ada di Shopee, ada di Shopee, ada di TikTok dan juga ada di murbaltl.com. murbaltl.com. Saya akan set up dulu kita punya live dulu dekat ni. Saya lupa pula nak set up live dekat Allah. Selamat tahun baru pula. Okay. Dulu aku taksub dengan dia, kini aku benci dia. Itulah masalahnya kan. Sebab itu aku kata kita jangan taksub dengan orang. Kita jangan taksub dengan sesiapa kecuali Allah dan Rasul. Yang itu kita boleh taksub. Lain daripada itu kita jangan taksub tuan-tuan. Kita pegang pada prinsip. Kalau dia berpegang pada prinsip, kita sokong. Dia jauh daripada prinsip, kita tentang ataupun kita kritik. Okay. Alright. Saya set up dulu dekat saya punya ni. Kan? So kita jangan taksub dengan manusia. Saya dah kata itu kan. Manusia ni dia ada silap dan salah dia kan. Yang betul hanya Nabi hanya Rasul saja yang maksum. Manusia ni dia ada silap salah. Baik dia Rafizi Ramli ke, baik dia Awang Ibrahim ke, Hadi Awang ke, Muhyiddin Yassin ke, Iswardi Morni ke, semua kita adalah manusia. Welcome. Terima kasih siapa yang baru tiba dekat tempat ini. PKR Kedah lembab, Sanusi selesa, UMNO tak payah cakap lah, akal kata. Pengundi atas pagar Hadil. Yes, bagus I am awal live. Saya biasa pukul 10. Cuma kadang-kadang saya live. Nurul di mana? Hari tu dia pergi Turki kan. Tapi saya tahulah sekarang dia dekat mana, kat rumah kot. Salam Suadi Moni, Kemaman hadir. Thank you orang Kemaman. Terima kasih yang watching daripada pelbagai tempat. Saya nak tunggu apa? Tunggu semua set up dulu. Biasalah kita ni ambil masa nak set up kan. Alright. Okay, check 1 2. Semua dah okay. Semua dah settle. Semua dah menarik. Tertarik. Kau memang the bomb. Okay. Alright, kita terus ke program ataupun ke okay. Thank you. Alright, tuan-tuan. So, kita menyentuh tentang pilihan raya negeri Sarawak yang akan berlaku berkemungkinan tidak lama lagi. Pilihan raya negeri Sarawak yang akan berlaku tidak lama lagi. Dan menurut kenyataan adalah beberapa kawan-kawan di on the ground, tarikh tempoh tamat ataupun tempoh matang bagi pilihan raya atau Dewan Undangan Negeri Sarawak adalah pada bulan Februari 2025. Itu tempoh matang. Okay? Tempoh terakhir, tempoh matang 20 Februari 2025. Namun begitu, ada kemungkinan bahawa pilihan raya akan diadakan untuk Sarawak pada Julai ini. Okay, thank you Bandi. Pada Julai ini, kemungkinan pilihan raya negeri Sarawak akan diadakan pada Julai ini. Now, kenapa pada Julai ini tuan-tuan? Thank you Budak Ampang. Sebab kita kena faham bahawa hujung tahun, macam kita tengok sekarang ni, hujan Sarawak ni, banjir hujan. Hujung tahun, awal tahun. Dia punya banjir tu, hujan tu memang confirm lah. Cuma teruk tak teruk, itu soalan.
Kan? Cuma teruk tak teruk itu soalan. Persoalan dia teruk ke tak teruk. Macam itu kan, Ketua Cabang Kota Semerahan pun terpaksa dipindahkan ke Pusat Pemulihan Sementara kan. Pusat Pemindahan Sementara untuk apa orang kata, untuk dipindahkan lah. Jadi berkemungkinan bahawa pilihan raya akan berlaku di Sarawak akan berlaku pada Julai ini. So apa pilihan raya lagi yang akan berlaku pada lebih kurang Julai, Ogos, September ni is Melaka, tuan-tuan. So dua pilihan raya kita jangkakan akan berlaku pada tahun ini, iaitu pilihan raya negeri Melaka dan juga pilihan raya negeri Sarawak. Untuk Sarawak dia boleh panggil awal kerana dia orang confident lah dia akan menang, GPS akan menang. Cuma persoalan dia, adakah DAP Sarawak boleh mempertahankan dua kerusi yang mereka menangi? Itu yang menjadi satu persoalan dia tu. Adakah DAP Sarawak boleh mempertahankan dua kerusi yang mereka menangi? Alright. So yang sebelah saya ni, kalau siapa tak kenal, ini YB Violet. YB Violet ni daripada DAP. So YB daripada DAP ni mengatakan bahawa sekarang ini, okay, untuk konteks, thank you DVMD Joan official. Okay, untuk konteks, bagi siapa yang tak tahu, Sarawak ada 82 kerusi Dewan Undangan Negeri. 82. Daripada 82 itu, 3 dimenangi oleh pembangkang, 2 DAP, 1 bebas. 1 bebas ni pun, si Cihau ni pun bekas PKR, lompat, dia jadi bebas dan dia menang. Tetapi saya dengar baru-baru ini dia juga akan bertanding di bawah tiket SCPP, iaitu di bawah AGPS. So tinggal 2 DAP. 2 DAP ni tuan-tuan memang lawak lah. Untuk Sarawak dia memang lawak lah. Sebab apa? Pembangkang di Sarawak ni bila tak ramai, yang ruginya rakyat negeri Sarawak. Okay? Dia ramai orang jadi ramai yang ahli Dewan Undangan Negeri. Satu parti tu yang rugi sebenarnya rakyat. Yang rugi adalah rakyat. Okay, so tinggal 2. So saya dengar ini satu cerita lagi. Violet ni dia antara yang menang hari itulah dengan di samping Chong. Violet ni dekat, kalau tak salah, dekat Padungan kot. Saya tak ingat kat mana. So Dr. Sim, iaitu Presiden SUPP, dikatakan akan pindah dari Batu Kawah. Dia akan lawan dengan Violet di kawasan Violet tersebut. Saya dengar cerita lah. Betul tak betul, wallahualam. Dan berkemungkinan besar Violet akan kalah dengan Dr. Sim. So anak buah saya tengok gambar Dr. Sim, dia kata, macam muka Wabi lah. Dia panggil saya Wabi kan. Macam muka Pakcik Is lah, dia kata. Dr. Sim kan. Okay. So Dr. Sim berkemungkinan dikatakan akan bertanding lawan dengan Violet di tempat dia. So kalau lawan dengan Violet, DAP keboleh menangan DAP kali ini akan ditentukan oleh pilihan raya dalam oleh pilihan raya negeri kali ini. Pilihan raya negeri kali ini akan menentukan sama ada DAP Sarawak masih diterima oleh rakyat, terutama masyarakat Cina di Sarawak. Kerana di Sarawak sudah ada alternatif kepada parti DAP, parti yang dianggap sebagai masyarakat Cina. Walaupun parti itu bukan mereka tidaklah menganggap mereka sebagai parti Cina, tetapi predominantly dia adalah Chinese party. So di Sarawak sekarang sudah ada SUPP di bawah Dr. Sim. Kemudian sudah ada PDP di bawah Dr. Tiong, Menteri Pelancongan. So dua itu sudah menjadi alternatif kepada DAP. So rakyat Sarawak merasakan bahawa tidak ada keperluan sebenarnya kalau nak pergi bersama dengan DAP lagi, nak angkat DAP lagi. Sebab apa? Kita sudah ada kerajaan di bawah GPS yang mana sekarang ini sudah pun bekerjasama dengan federal. So itu pada pandangan rakyat Sarawak lah, rata-rata pengundi Sarawak. Tetapi bagi saya lah tuan-tuan, salah satu kesilapan besar pembangkang, terutama DAP, PKR ni saya tolak tepi lah. Pembangkang yang lain, dia Sarawak banyak je pembangkang. Parti Aspirasi, Parti Teguh, Parti Teras, Parti Teras, Parti Sedar, Parti PBK, Parti PBDS, Parti Bangsa Dayak Sarawak dan sebagainya. So parti-parti ni ada di Sarawak, tetapi mereka tidak begitu menonjol. Salah satu sebab yang paling besar kerana mereka tidak menonjol di samping DAP adalah kerana kelemahan kepimpinan dia sendiri. So bila kelemahan kepimpinan dia sendiri, dia membawa kepada satu persoalan besar yang saya utarakan sewaktu pertemuan dengan pimpinan-pimpinan atau wakil pimpinan daripada parti-parti tersebut hari itu. Saya kata masalah you all adalah kerana kamu semua tidak bersatu di bawah satu gabungan. That is your problem. So masing-masing ego rasa